Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membincangkan tugasan portfolio 1B iaitu tugasan PRKA 3151 pengalaman berasaskan sekolah. Sebelum itu, suka untuk kami perkenalkan diri. Saya Nur Aminah Afina binti Darmizi. Saya Nurbatin Kaimuni binti Muhammad Izam. Saya Wafa binti Abdul Ghani. Okay. Pada hari ini kami akan membincangkan isu yang relevan yang terdapat di sekolah kami untuk menjalankan dasar-dasar pendidikan yang kami telah pilih. Okay. Berdasarkan hasil dapatan saya mendapati program-program TS25 ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan oleh cabaran utama iaitu kekangan masa. Berdasarkan hasil pemerhatian dan temuan, perkara ini berlaku disebabkan oleh jadual guru yang padat. Okay. Guru-guru ini sering dibebani dengan pelbagai tugasan seperti pengajaran dan pembelajaran PDP, penyediaan RPH, pentaksiran bilik darjah, pengurusan data serta penglibatan dalam aktiviti co-kurikulum dan pentadbiran. Jadi dia menjadikan mereka ni kekurangan masa untuk melibatkan diri secara aktif dalam program-program TS25. Contohnya adalah program PLC iaitu Professional Learning Community dan inisiatif pembudayaan PDPC berimpak tinggi. Selain itu adalah disebabkan oleh pertindihan program sekolah. Sekolah sering merancang pelbagai program dalam tempoh masa yang sama termasuk program akademik, sastra dan co-kurikulum. Pertindihan masa ni dia menyebabkan keutamaan diberikan kepada program tertentu sahaja. Jadi program untuk TS25 ni tidak dapat dilaksanakan ataupun diketepikan atau hanya dijalankan secara formaliti. Jadi perkara ini mengganggulah kelancaran untuk kita menjalankan dasar pendidikan di sekolah ini. Yang ketiga adalah disebabkan tempoh tahun persekolahan yang terhad. Seperti yang kita tahu, pada tahun ini tempoh persekolahan bermula pada pada Januari, tapi takwim aktiviti bermula pada bulan Februari, menyebabkan program menjadi amat padat dan kekangan bagi guru untuk melaksanakan program-program berkaitan TS25. Disebabkan oleh pihak sekolah perlu mengikuti waktu persekolahan yang telah ditetapkan oleh pihak KPM. Jadi ruang pelaksanaan, ruang masa untuk pelaksanaan program-program pembangunan profesional atau integrasi berfokus menjadi terhad, terutama menjelang peperiksaan dan cuti sekolah. Dan yang keempat adalah guru terlibat dengan komitmen luar dan sebagainya. Contohnya ada guru yang terlibat dengan aktiviti bengkel di luar sekolah, membawa murid untuk ke pertandingan ko-akademik, ko-kurikulum, menyebabkan guru tu tidak bersedia ataupun tidak mempunyai masa yang cukup untuk menjalankan PDPC yang bermakna kepada murid-muridnya. Jadi hal ini menyebabkan PDPC tersebut menjadi kurang efektif dan mengganggu kemajuan murid tersebut. Dan tambahan juga, guru pun sukar untuk menerapkan elemen-elemen PAK21 dan kelebat dalam kelas kerana disebabkan oleh kekurangan masa ini. Okay. Kekangan masa dia boleh menjejaskan keberkesanan pelaksanaan dasar TS25 kerana ia memberi kesan langsung kepada penlibatan guru, kualiti pelaksanaan program dan ruang untuk inovasi pendidikan. Oleh itu, pengurusan masa yang bijak dan sokongan daripada pihak pentadbir amat pentinglah untuk memastikan program TS25 ni dapat dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai impaknya terhadap kemenjadian murid. Okay, setakat itu sahaja bagi isu saya iaitu kekangan masa. Terima kasih Saudari Aminah. Seterusnya bagi saya pula, hasil dapatan saya semasa menjalankan pemerhatian dan temu bual didapati salah satu isu utama yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam menjayakan dasar TS25 ini ialah dari segi kekangan kewangan dan peruntukan.
Hal ini dikatakan demikian kerana bila kita lihat sendiri tentang kewangan, kita dapat lihat sumber kewangan tu hadir daripada pihak mana. Dia boleh jadi pada pihak sekolah dan juga pihak komuniti sekolah. Dari sini saya nak cakap lebih kepada pihak komuniti sekolah, di mana kita sedia maklum bahawa sekolah ni dia terbahagi kepada dua jenis, iaitu luar bandar dan bandar. Jadi dia lebih tertumpulah kepada luar bandar daripada segi kewangan ni, kerana kalau bandar sudah pasti dia background keluarga dia, latar belakang keluarga dia lebih kepada mempunyai mampulah. Kalau luar bandar dia lebih kurang sikit kemampuan untuk menyumbang peruntukan dan kewangan. Jadi daripada sini saya bagi contoh lah. Justifikasinya dalam TS25 ditekankan pembelajaran abad ke-21. Jadi dasar TS25 PAK21 ni akan terhalang kerana dia daripada aspek penyediaan peralatan digital, bahan bantu mengajar dan susun atur kelas akan terjejas lah. Kerana daripada kita tengok bahan digital, terutamanya sekolah luar bandar sukar untuk menjayakan lah digital kerana tidak dapat peruntukan kewangan yang mampu menanggung kos-kos digital tersebut lah. Jadi kalau bahan bantu mengajar pula, kalau pada sekolah ni dia kekurangan lah sumbangan, contoh PIBG. Sumbangan PIBG, komuniti sekolah tidak memberi kerjasama lah. Jadi perkara ini akan menghalang lah TS25 tu untuk dilaksanakan secara konsisten dan efektif di sekolah. Walaupun kita lihat guru ni sentiasa berusaha melaksanakan pendekatan PAK21 dalam kelas secara kreatif, tetapi akan ada juga yang tertinggal. Itu contoh pada aspek digital. Pada sekolah yang saya jalankan PBS, saya dapat lihatlah sekolah ini memang kurang terapkan digital kerana tidak ada peruntukan kewangan. Saya temu bual dengan guru besar dan guru besar cakap kekurangan kewangan tersendiri yang menghalang pembelajaran abad ke-21 dilaksanakan. Daripada situ dapat disimpulkanlah bahawa peranan komuniti sekolah iaitu PIBG dan sebagainya amat penting. Tapi kita fahamlah lebih-lebih lagi untuk keluarga yang duduk luar bandar, iaitu ramailah keluarga yang kurang dari segi kewangan. Jadi mereka tidak mampu untuk menyokong sekolah menjalankan program di bawah dasar TS25 ni secara koheren lah. Jadi itu saja bagi saya. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Wafa. Isu yang saya ambil ialah kekurangan guru yang terlatih, di mana dapat terbuktilah bahawa kekurangan guru yang terlatih ni terbukti apabila fikir pentadbiran di sekolah kebangsaan pokok Sena sendiri yang memberitahu ketika saya dan rakan-rakan menemu guru tersebut, di mana beliau memberitahu bahawa di sekolah ini kekurangan guru bahasa Inggeris, dan dapat dikukuhkan lagi apabila guru penolong kanan co-curriculum juga sendiri mengatakan bahawa dari segi aspek co-curriculum terdapat kekurangan coach ataupun guru-guru yang mengajar dari segi aspek sukan seperti bola tampar, bola baling dan sebagainya. Dan guru cemerlang di sekolah ini juga mengatakan bahawa hanya terdapat sebilangan sahaja guru yang menerapkan pembelajaran abad ke-21 dalam sesi PDP. Jadi di sini saya ingin memberitahu punca-punca yang menjadi faktor kepada kekurangan guru yang terlatih di sekolah. Iaitu yang pertama, latihan profesional yang tidak menyeluruh dan juga tidak konsisten, di mana ramai guru tidak mendapat latihan secara seragam ataupun menyeluruh berkaitan pelaksanaan TS25. Dan terutamanya dari segi aspek pedagogi iaitu abad ke-21, penggunaan teknologi dan juga pembudayaan PLC. Dan ada guru yang hanya mendapat latihan sekali ataupun secara teori sahaja tanpa bimbingan lanjutan. Dan ini menyebabkan pelaksanaan dasar ini tidak menjadi sekata antara guru dan juga pihak sekolah. Dan
ada juga guru yang mendapat latihan dan bimbingan, ada juga guru yang menghadiri kursus. Tapi apabila guru tersebut tidak diberi bimbingan ataupun tidak dipantau secara berterusan, maka ia akan menyebabkan guru tersebut kembali kepada cara lama, iaitu dan kerana sebab apa? Sebab tiada sokongan profesional untuk meningkatkan keyakinan dan juga kemahiran guru. Baiklah, sekarang saya akan beritahu bagaimanakah kekurangan guru yang terlatih ini dapat menjejaskan pelaksanaan dasar TS25. Iaitu yang pertama, PDP tersebut tidak akan menepati ciri-ciri pembelajaran abad ke-21, iaitu PAK21. TS25 ini sangat menekankan pelaksanaan PAK21 yang merangkumi kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kebat, komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan juga penggunaan teknologi. Tetapi jika guru tidak terlatih dalam merancang dan juga melaksanakan aktiviti PDP berdasarkan PAK21, maka guru tersebut akan lebih cenderung untuk menggunakan kaedah tradisional seperti syarahan semata-mata ataupun latihan yang berulangan, dan ini menyebabkan pembelajaran PDP itu menjadi pasif dan juga tidak menarik, dan dalam masa yang sama guru juga tersebut gagal membina kemahiran abad ke-21 dalam diri murid. Contohnya, seorang guru yang tidak terlatih, dia hanya akan menggunakan buku teks dan juga nota tanpa menggalakkan perbincangan dalam kumpulan ataupun pembelajaran kendiri. Dan ini bertentangan dengan aspirasi TS25 di mana ia menginginkan murid yang aktif dan juga berdikari serta kreatif dalam proses pembelajaran. Di samping itu, murid juga tidak akan menerima pengajaran yang berkualiti dan juga seimbang. Guru yang tidak terlatih, dia berkemungkinan hanya akan fokus kepada pengajaran kandungan akademik sahaja tanpa mengambil kira nilai sastia ataupun kemahiran insaniah murid. Sedangkan dalam TS25, dia amat menekankan pembangunan murid secara menyeluruh, bukan hanya sekadar keputusan peperiksaan tetapi juga tingkah laku, semangat kerjasama dan juga keyakinan dalam diri murid. Kalau guru tersebut tidak tahu untuk mendidik murid secara holistik, maka murid akan terlepas aspek penting dalam pembangunan diri. Sebagai contoh, dalam satu kelas, guru tersebut hanya menekankan latihan kertas soalan dan juga ulang kaji fakta untuk peperiksaan tanpa melibatkan aktiviti-aktiviti nilai murni, perbincangan kumpulan ataupun aktiviti luar kelas. Akibatnya, murid tersebut mungkin akan mendapat markah yang baik tetapi dia tidak pandai untuk bekerjasama dalam kumpulan, hormat kawan-kawan, tidak berani untuk bercakap di hadapan kelas, dan ini menunjukkan pelaksanaan TS25 itu tidak tercapai dengan sepenuhnya. Dan yang seterusnya, suka untuk melaksanakan pentaksiran alternatif yang menyeluruh, di mana TS25 ini dia menggalakkan guru untuk menggunakan pelbagai bentuk pentaksiran alternatif seperti pembentangan, projek, eksperimen, inquiry, dan bukannya hanya bergantung kepada ujian bertulis sahaja. Namun begitu, kalau guru itu tidak terlatih, maka mereka tidak tahu cara untuk merancang, melaksanakan dan juga menilai segala pentaksiran ini secara berkesan. Akibatnya, murid hanya akan dinilai dari segi aspek akademik semata-mata dan potensi lain seperti kreativiti, komunikasi, kolaborasi dan kepimpinan mereka itu tidak dapat dikenalpasti dengan lebih baik. Sebagai contoh, seorang guru tidak tahu cara untuk menilai hasil kerja projek murid. Jadi, dia hanya menilai murid itu, jadi dia hanya beri markah berdasarkan kehadiran dia dan juga tugasan yang telah murid itu lakukan. Dan murid yang pandai bercakap ataupun kreatif dalam bahan visual, dia tidak akan diberi peluang untuk menunjukkan kebolehan mereka. Sebab apa? Sebab guru tersebut tak tahu cara untuk menilai murid itu. Dia hanya beri markah berdasarkan kehadiran sahaja macam tu. Dan ini secara langsung dia memberikan kesan negatif di mana murid itu akan rugi, dan dia juga bercanggahlah dengan prinsip TS25 yang menginginkan guru untuk menilai murid secara holistik. Baiklah, itu sahaja dapatan saya pada kali ini. Baiklah, sekarang kita akan pergi pula kepada sesi perbincangan. Antara ketiga-tiga isu yang kita suarakan pada kali ini, apakah isu yang paling relevan pada dasar pendidikan masa kini? Okey, pada pandangan saya, isu yang paling relevan untuk kita bincangkan adalah isu yang disuarakan oleh Wafa, iaitu kekurangan guru terlatih. Hal ini disebabkan kekurangan guru terlatih ini lebih sukar untuk kita tangani berbanding kekurangan masa dan kewangan. Hal ini disebabkan oleh kekurangan kewangan boleh ditampung dengan sumbangan daripada pihak-pihak IBG seperti yang saudari Aini cakap sebentar tadi, ataupun sumbangan daripada pihak luar seperti zakat ataupun NGO yang lain.
Manakala kekurangan masa juga boleh ditangani dengan pengurusan jadual yang baharu ataupun yang lebih sesuai dengan pengurusan masa yang bijak. Namun, kekurangan guru memerlukan penempatan baharu daripada pihak berkuasa, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu satu proses yang bergantung kepada dasar kekosongan penjawatan dan bajet negara. Ini sukar diselesaikan di peringkat sekolah. Ini terbukti bahawa kekurangan guru yang terlatih merupakan isu yang paling relevan untuk kita bincangkan pada masa kini. Bilangan guru yang tidak mencukupi menyebabkan interaksi guru dan murid ni akan terhad. Lepas tu tumpuan individu pun akan menjadi berkurang. Jadi ini bertentanganlah dengan matlamat TS25 yang menekankan keseimbangan akademik dan sosial. Okay. Pada pandangan rakan-rakan yang lain, adakah turut bersetuju dengan pandangan saya? Okey. Bagi saya amat bersetuju dengan pandangan yang dilontarkan oleh saudari sebentar tadi. Saya ingin menambah bahawa saya menyokong pendapat Wafa kerana kekangan guru terlatih ni kita dapat lihatlah. Seperti apabila kita lakukan PBS baru kita dapat lihat. Oh, guru-guru sini, guru-guru di sekolah adalah guru yang tidak menerapkan pembelajaran abad ke-21. Jadi kita dapat nilai lah. Okay, di mana bagi saya pula, kekangan guru terlatih ni dia juga berkait dengan faktor umur guru-guru di sekolah. Contoh, sekarang ni ramai guru ialah guru yang dah ke arah nak ke pencen. Jadi guru-guru ni dia susah untuk mengambil lah latihan-latihan profesional untuk dasar TS25 kerana mereka pun sudah lama di dalam dunia pendidikan, jadi mereka dah nak pencen, jadi mereka akan rasa terbeban. Jadi KPM pun mengambillah faktor tersebut dan latihan tu pun tak dijalankanlah ke atas guru-guru tersebut. Dan kita juga mengalami isu kekurangan guru di mana sekarang ni ramai rakyat kita ni dia tidak mahu untuk menjadi guru. Jadi perkara itu menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada isu yang dikupaskan oleh saudari Wafa sebentar tadi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, saya juga bersetuju bahawa isu yang saya utarakan ini merupakan isu yang relevan pada dasar pendidikan masa kini. Hal ini kerana dasar TS25 sangatlah bergantung kepada pelaksanaan yang berkesan dalam bilik darjah ataupun pelaksanaan PDP dalam kelas. Tak kira sebanyak mana peruntukan itu diberikan ataupun sebaik mana perancangan masa itu dilakukan, tanpa guru yang betul-betul faham ataupun terlatih dan juga bersedia melaksanakan pendekatan TS25, semua usaha itu tidak akan berhasil. Kerana guru ini merupakan penggerak utama dan juga penyambung dasar kepada murid. Jika guru tersebut tidak cukup kemahiran pedagogi, tak faham konsep PKP21 dan tak ada pengetahuan tentang penambahbaikan PDP, maka pelaksanaan TS25 itu akan menjadi lemah. Dan tanpa guru terlatih juga, kekangan lain tidak akan menjadi relevan. Isu kekangan masa dan kekangan peruntukan sebenarnya boleh ditangani kalau guru tersebut ada kecekapan dan juga fleksibiliti dan juga kreativiti. Guru yang terlatih boleh menguruskan masa dengan lebih cekap dan juga mampu menggunakan sumber sedia ada secara maksimum walaupun dalam keadaan bajet yang terhad. Sebaliknya, jika guru itu tidak terlatih, masa akan tetap tidak mencukupi walaupun jadual itu disusun rapi dan bajet pun tidak akan digunakan dengan berkesan jika guru itu tak tahu cara melaksanakan PDP inovatif dengan sumber yang ada. Maka terbuktilah bahawa isu yang paling relevan yang dibincangkan sebentar tadi ialah kekurangan guru terlatih. Okey, setakat itu sahaja perbincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.